Titah Diraja Perlis yang minta supaya parti ini, khususnya wakil-wakil rakyat, utamakan rakyat dan negeri. Tapi nampaknya PAS memilih satu jawapan ialah menolak dari segi untuk memikul tanggungjawab Exco. Sedangkan ini titahnya ialah supaya utamakan rakyat dan juga negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam rahmah, salam kasih sayang. Jumpa lagi dalam bicara politik pada kali ini. Kita masih lagi membicarakan isu Perlis, kerana isu Perlis ini adalah satu isu yang besar. Isu yang menggambarkan kegagalan sebuah parti politik dalam menguruskan kuasa. Bila tak dapat kuasa, minta kuasa. Bila dapat kuasa, dah tak tahu nak urus kuasa. Bila dah nak kuasa, minta undi daripada rakyat. Tapi bila dah dapat kuasa, mengabaikan kepercayaan dan undi yang telah pun diberikan oleh rakyat kepada mereka. Dan apa yang berlaku pada kali ini, lanjutan daripada sebelum ini, ialah kita lihat bahawa dalam demokrasi ni, bagi saya bahawa dalam demokrasi, sama ada kita kalah ataupun kita tak puas hati dalam soal-soal yang berkaitan dengan politik ini, kita harus melalui proses rundingan ataupun melalui institusi yang ada. Maknanya kita tak puas hati, kita mesti kembali kepada institusi, sama ada buat pilihan raya ataupun tidak. Tetapi PAS enggan untuk mengadakan pilihan raya kecil bagi 3 Dewan Undangan Negeri. Jadi ini jangan salahkan siapa. Itulah ruang demokrasi yang diberikan kepada kita semua. Yang keduanya ialah melalui rundingan. Sepatutnya PAS tak puas hati dengan bersatu. PAS harus melalui satu proses rundingan dengan bersatu. Bukannya memboikot pentadbiran kerajaan negeri yang kini diterajui oleh bersatu. Bagi saya bahawa memboikot pentadbiran ini satu benda yang sangat merugikan kepada, bukan sahaja kepada PAS, tapi juga kepada rakyat sebenarnya. Kerana ini sangat bertentangan dengan batas demokrasi dan ini sudah melampau daripada batas demokrasi, dan ini bukan lagi boikot pentadbiran, tapi bagi saya bahawa satu sabotaj kepada pentadbiran. Apabila PAS sendiri ditawarkan melalui satu titah diraja, bagaimana titah diraja Perlis yang minta supaya parti ini, khususnya wakil-wakil rakyat, utamakan rakyat dan negeri. Tapi nampaknya PAS memilih satu jawapan ialah menolak dari segi untuk memikul tanggungjawab Exco. Sedangkan ini titahnya ialah supaya utamakan rakyat dan juga negeri. Jangan utamakan parti. Kalau utamakan parti, kita akan pergi kepada emosi dan juga dendam kita kepada pihak lain. Jadi bagi saya bahawa ini suatu benda yang sangat tidak wajar berlaku kepada politik pada hari ini. Tapi apa yang jelas bagi saya bahawa ini merupakan satu sabotaj politik daripada PAS. Dia bukan sekadar dendam politik. Dendam kemudian berlaku tindakan sebagai satu sabotaj politik kepada PAS, dan dia cuba meletakkan bahawa titah diraja itu adalah satu pilihan. Dia bukan satu ketetapan yang perlu diambil hirau oleh masyarakat dan rakyat dalam negara kita. Ini satu pengajaran baru, budaya baru yang dibawa oleh PAS, sehingga titah diraja itu ditolak begitu mentah. Sama seperti mana titah diraja pada selepas pilihan raya umum yang lalu, iaitu titah di-Pertuan Agong untuk menawarkan PAS Bersatu dan Perikatan Nasional ini untuk menyertai kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim melalui kerajaan perpaduan. Tapi PAS menolak, Bersatu menolak, Perikatan Nasional menolak, PAS menolak. Jadi ini bagi saya mereka mengajar kita untuk menolak kebaikan, menolak sesuatu kebaikan yang sangat penting untuk rakyat dalam negara kita. Jadi bagi saya bahawa adalah sesuatu yang sangat malang kepada kita apabila PAS yang bila tak dapat kuasa, dia jerit kepada rakyat, undilah dia. Tapi bila diberikan undi, diberikan kuasa, dia gagal untuk menguruskan kuasa. Sebaliknya, mensabotajkan kuasa yang dia sudah ada di tangan. Dia sabotaj kuasa yang ada pada diri dia sendiri. Fikir-fikirkanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.